Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini jangan lupa saksi untuk menyaksikan program podcast saya bersama dengan pasukan pembelaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO Malaysia. Ini berkenaan dengan banyaknya cerita-cerita yang ada di luar tentang keputusan Peguam Negara yang memberikan NFA kepada 47 kes pendakwaan. Jadi malam ini kita akan bincang banyak aspek secara adil dan saksama tentang apa yang sedang diperkatakan. Banyak sangat orang tiba-tiba jadi demensia, jadi amnesia, apa-apa lagi lah, macam-macam hal lah, seolah-olah pelik lah keputusan ni. Seolah-olah ada pakatan dengan pihak yang lebih tinggi lagi untuk membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tapi hakikatnya malam ni kita akan ceritakan dengan lebih detail apa sebenarnya yang berlaku dan apa latar belakang kes ni, dan adakah apabila sesuatu prima facie telah diputuskan oleh hakim mahkamah yang panjang judgement dia tu hanya sekitar 7 minit tanpa alasan yang kukuh, betul lah. Hakim tak perlu beri alasan kenapa dia merasakan ada prima facie. Tapi kita tengoklah perbincangan malam ni, ya ke kalau dah ada prima facie tak boleh Peguam Negara menarik balik pertuduhan ini, tak boleh bagi DNA, tak boleh bagi DNA, dan kita ambil tahu apa cerita sebenar kenapa Peguam Negara membuat keputusan itu. Soal NFA itu boleh dibuka atau direview balik oleh Peguam Negara yang akan datang. Itu kita juga akan kita sentuh pada malam ini, apakah statusnya. Jadi stay tune malam ini, sama-sama kita ikuti pada jam 10 malam dari laman FB Live Hello Malaysia di ruangan Meta. Jadi pastikan temu janji kita pada malam ni. Sekian, terima kasih.